jemputan kita berada di Masjid College Islam Raya. Okay, hari ini saya bersama dengan saudara Aiman. Okay, hari ini saya bersama dengan saudara Aiman. Kita nak main tongue twister tapi dalam bahasa Arab. Boleh ke? Boleh je. Ada satu warna. Okey. Cuba buka. Sekejap okey. Baca dulu. Baca selesai dulu. Mesti baca lagi. Khairun nasi man kafafakahu wa fakafakahu wa syarrun nasi man fakafakahu wa fakafakahu. Okey, itu bacaan daripada saudara Aiman. Okey, satu lagi kita baca. Warna pink. Man manna min manin hunna minal mannan. Okey, itu bacaan kedua daripada saudara Aiman. Apa pendapat Aiman tentang tongue twister ni? Susah ke tak? Saya agak susah tapi sangat Sangat menyenangkan. Okey, kita teruskan dengan orang yang kedua. Seterusnya saya bersama dengan orang kedua pada hari ini. Nama saudara? Alif. Okey, saudara Alif. Hari ini kita main tongue twister dalam bahasa Arab tapi jawab dengan laju-laju, boleh? Tamam. Pilih satu warna. Jauh. Okey. Jatuh jari dah, ada jatuh jari dah. Kita laju sikit. Oh, lagi. Okey. Jatuh jari dah, ada jari dah. Okey, warna seterusnya. Oh ni, suruh Okey. Sila-sila dulu. A few moments later. Fatah-fatah, fatah-ain. Laju lagi. Fatah-fatah, fatah-ain. Fata'un. Okey. Fatah-fatah, fatah-ain. Okey. Sikit. Okey, lagi sekali. Fatah-fatah, fatah-ain. Itu bacaan daripada saudara Ali. Ya. Bagaimana? Okey tak? Sahlan jiddan. Tak mencabar langsung? Tak. Okey, dia cakap tak mencabar langsung. Terima kasih. Terima kasih. Mohon hidah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalam.